Patutlah masak sedap. Neelofa review papan pemotong dapur. Netizen terkejut tengok harga. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perkongsian pelakon dan usahawan terkenal, Neelofa mengenai sebuah papan pemotong dapur mencuri perhatian netizen kerana reka bentuknya yang begitu unik. Menerusi hantaran yang dikongsikan semula di threads itu, ramai memuji rekaan papan pemotong berkenaan yang dilihat moden, praktikal dan memudahkan urusan penyediaan makanan di dapur. Bagaimanapun, keterujaan netizen bertukar sebaliknya selepas mengetahui harganya mencecah RM2,831 bagi pilihan material walnut seperti dipaparkan dalam tangkap layar yang dikongsikan salah seorang peminat. Sebab Neelofa share terus berkenan. Dah tengok harga, okey takpelah, bukan hari-hari masak pun muka dengan air mata kegembiraan, muka menjelir, lidah dan mata tertutup rapat. Tulis salah seorang pengguna threads. Hantaran itu turut mengundang pelbagai reaksi lucu daripada netizen yang mengakui papan pemotong tersebut sememangnya cantik dan memudahkan kerja di dapur, namun harganya dianggap terlalu tinggi untuk kegunaan harian.